Program Sekolah Angkat Madani telah mengubah wajah SK Sumbiling Bungawan. Kerja baik pulih dan naik taraf fasiliti di sekolah berkenaan dilaksana Majlis Keselamatan Negara MKN dengan peruntukan RM100,000. Projek siap sepenuhnya pada 12 September lalu. Ia memberi manfaat kepada 170 pelajar dan 18 guru melibatkan pembaikan bilik darjah, blok guru dan dewan terbuka. Objektif ni untuk membantu menaik tarafkan sekolah-sekolah, khususnya sekolah daif dengan cara yang cepat. Jadi penyaluran pun diberikan sebanyak RM100,000 terus kepada sekolah-sekolah yang terbabit yang telah dikenal pasti oleh ketua-ketua setiausaha dan ketua-ketua agensi kerajaan. Jadi dengan cara ini kita rakyat khususnya cikgu-cikgu dan murid-murid dapat menikmati faedah secepat mungkin tanpa melalui proses yang rumit. Beliau berkata demikian semasa majlis peluncuran program Sekolah Angkat Madani di SK Sumbiling Bungawan. SK Sumbiling Bungawan terletak 82 km dari Kota Kinabalu.